Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Hari Raya Aidilfitri sememangnya menjadi detik yang paling dinanti-nantikan saban tahun. Suasana penuh keceriaan, kemesraan dan kasih sayang menjadikan Syawal begitu istimewa. Pada hari yang penuh makna ini, Sekolah Kebangsaan Bandar Kuala Krai dengan penuh rasa syukur dan keinsafan menganjurkan sambutan Hari Raya Aidilfitri dan lambaian kasih tahun rindu bagi mengeratkan ukhuwah dan menyemai semangat perpaduan dalam kalangan warga sekolah. Untuk mengikuti kemeriahan sambutan ini dengan lebih dekat, kita teruskan kepada rakan saya di lokasi Nur Wafa Aishi, wartawan Sedat TV Channel yang sedang bersiaran secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Terima kasih rakan setugas saya di studio. Saya Nur Wafa Aishi melaporkan secara langsung dari Sekolah Kebangsaan Bandar Kuala Krai sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri dan lambaian kasih tautan rindu peringkat sekolah pada tahun ini. Suasana di sini sungguh meriah, dipenuhi dengan kegembiraan murid-murid, guru-guru dan komuniti sekolah yang turut serta memeriahkan sambutan. Untuk mendapatkan pandangan mereka, kami akan menemu bual beberapa individu yang terlibat secara langsung dalam sambutan ini. Kelihatan dari awal pagi lagi, warga sekolah mula membanjiri kawasan dewan dengan senyuman dan pakaian raya yang berwarna-warni. Murid-murid tampil ceria lengkap berbaju kurung, baju Melayu dan songkok, manakala guru-guru turut mengenakan busana tradisional yang memukau. Suasana bertambah meriah dengan iringan lagu-lagu raya yang bergema di seluruh ruang sekolah. Pada sambutan Hari Raya pada kali ini, guru-guru SK Bandar Kuala Krai telah menyediakan pelbagai makanan yang enak-enak seperti nasi, minyak dan lauk pauknya, sate, nasi himpit, air. Dan di sini juga terdapat makanan seperti sandwich, bihun, puding yang pelbagai perisa, rojak buah dan berbagai lagi makanan yang sangat enak yang telah disediakan oleh guru-guru di sini. Di sini kita melihat ada guru iaitu Cikgu Fatin yang telah mengambil air koktail. Sedap Cikgu? Sedap. Dan di sini ada beberapa aneka kuih-muih seperti akok, trifle, aneka puding, kek batik, kolej kacang. Dan di sini juga terdapat kek Marvel yang pelbagai perisa yang sangat enak. Di sini ada brownies, sedap agaknya. Di sini kita dapat lihat ada berbagai lagi makanan sepertinya roti jala yang warnanya dan coraknya yang sangat menarik. Di sini ada tapai, soto ayam. Enak. Dan di sini juga terdapat ramai guru-guru yang sedang menjamu selera. Bersama saya sekarang ialah Ustazah Saila, salah seorang guru yang memainkan peranan penting dalam menjayakan sambutan ini. Ustazah, boleh Ustazah kongsikan sedikit objektif sambutan pada kali ini? Okey, sambutan Hari Raya ni kalau kita buat kat sekolah, paling utama adalah sambutan bersama guru bersama dengan murid-murid. Okey. Untuk mengeratkan silaturahim, dalam suasana Hari Raya. Selain tu kita dapat bermaaf-maafan, bersalam-salaman. Lepas tu kita dapat merasai kemeriahan. Seperti yang kita nampak sekarang ni, suasana di sekolah ni sangat meriah dengan pakaian anak-anak dapat bergaya, guru pun sama. Selain daripada tu, kita juga boleh menjemput tetamu-tetamu lain untuk datang beraya di sekolah kita. Betul Ustazah, saya setuju dengan pendapat Ustazah. Terima kasih. Dewan sekolah berubah wajah menjadi ruang kenduri penuh dengan juadah tradisional seperti ketupat, lemang, rendang, kuih muih dan air sirap yang disusun rapi di setiap gerai. Murid-murid dan guru-guru saling berbalas senyuman sambil menikmati makanan bersama.
mewujudkan suasana kekeluargaan yang erat seakan-akan satu keluarga besar yang berkumpul sempena hari Lebaran. Bersama saya sekarang ialah seorang guru yang pernah berkhidmat di sekolah ini dan kini telah berpindah, Teacher Saliha. Teacher, apakah perasaan teacher apabila dijemput kembali untuk menyertai sambutan Hari Raya Aidilfitri dan lambaian kasih tautan rindu ini? Okey, perasaan saya semestinya ya saya rasa gembira lah dapat kembali ke sekolah yang pernah saya berkhidmat dan dapat berjumpa kembali dengan anak-anak murid saya yang pernah saya ajar dulu. Terima kasih kepada pentadbir kerana menjemput saya datang ke majlis hari ini. Terima kasih. Sebagai seorang guru yang pernah menjadi sebahagian daripada warga sekolah ini, bagaimanakah cikgu melihat usaha penganjuran sambutan ini dan menyemat semangat kasih sayang dan silaturahim dalam kalangan warga sekolah? Bagi saya, sambutan Hari Raya ni adalah satu sambutan yang boleh mengeratkan lagi silaturahim antara sesama kita lah. Walaupun saya telah berpindah ke sekolah lain, saya masih lagi dijemput untuk datang ke sekolah ni untuk beraya. Jadi silaturahim dan kasih sayang antara kita ni tidak terputus lah walaupun terputus jarak sekolah. Itu saja. Dalam satu sudut pula, berlangsung aktiviti persembahan pentas oleh murid-murid. Ada yang mempersembahkan lagu raya, ada juga yang berpantun dan bercerita tentang kenangan Aidilfitri bersama keluarga. Sorakan dan tepukan gemuruh daripada penonton membangkitkan semangat dan keyakinan murid-murid sambil mengukir kenangan manis buat semua yang hadir. Sekarang bersama saya Nurin Farhana dari kelas 5 Zuhal. Boleh anda ceritakan apa aktiviti kegemaran anda pada sambutan kali ini? Aktiviti kegemaran saya pada sambutan kali ini ialah bergambar bersama kawan-kawan dan juga makan bersama kawan-kawan dalam kelas. Seterusnya, apakah makanan kegemaran anda pada sambutan kali ini? Makanan kegemaran saya ialah kuih muih, ketupat, lemang, rendang dan lain-lain. Okey, terima kasih. Keseluruhan sambutan ini bukan sekadar perayaan, tetapi satu manifestasi kasih sayang, kenangan dan semangat perpaduan yang diterapkan dalam diri setiap warga sekolah. Ia bukan sahaja mengeratkan silaturahim, malah menjadi platform mengukuhkan nilai-nilai murni dalam kalangan generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara. Itu tadi pandangan daripada guru-guru dan murid tentang sambutan Hari Raya Aidilfitri dan lambaian kasih tautan rindu SK Bandar Kuala Krai pada tahun ini. Semoga acara seperti ini terus menjadi platform untuk mengeratkan silaturahim serta mengukuhkan semangat kekitaan dalam kalangan warga sekolah. Sekian sahaja laporan daripada saya, Nur Wafa Aisyah, Sedar TV Channel. Kembali semula kepada rakan setugas saya di studio. Terima kasih kepada rakan di lokasi atas laporan yang cukup menyentuh hati dan penuh kemeriahan tadi. Jelas terpancar keceriaan dan kasih sayang dalam sambutan Hari Raya Aidilfitri dan lambaian kasih tautan rindu kali ini. Semoga segala kenangan indah ini akan terus mekar dalam ingatan kita semua. Segala penghargaan diucapkan kepada semua yang telah bertukus lumus menjayakan majlis ini. Hingga kita bersua lagi dalam program yang lain. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.